Hui, buat apa tu? Eczema dekat kaki ni tengah flare gatal. Tapi pakai scratcher ni memang tak hilang lah. Tu, tolong ambil gentle scratcher dalam peti tu. Sekejap. Pakai itu memanglah tak hilang. Nah, ambil ni. Cuba. Dua sebab kenapa korang kena menggaru menggunakan gentle scratcher lagi-lagi untuk orang yang ada masalah eczema. Dua sebab. Yang pertama, kita pakai gentle scratcher ni, kita tak nak kulit eczema kita luka, berparut dan terkopik dia punya kulit dia. Dia ada biji-biji bulat ni yang mimik kepada kuku tapi dia tak tajam. Dia tak tajam macam kuku dan macam benda ni. So bila kita garu, dia still boleh bagi rasa sedap tapi tidak melukakan kulit, tidak merosakkan skin barrier dan tidak akan menjadikan kulit eczema tu berparut. Lepas tu bila sejuk kita garu, Eczema Lab Gentle Scratcher ni dia punya unit kita boleh sejukkan sampai 0 darjah Celsius. Rasa sejuk tu, suhu sejuk tu dia akan melegakan saraf kulit eczema yang sedang sensitif tu. Dia akan melegakan radang, mengurangkan radang dan akhirnya dia akan menjadikan eczema flare kita terkawal. Rasa gatal tu boleh terus lega dalam beberapa minit sahaja. So, tak payah pakai scratcher, tak payah pakai kuku, bahaya, boleh luka. Gunalah Eczema Lab Gentle Scratcher ni untuk garu kulit eczema kita. Tak kisahlah kat kepala ke, siku ke, pipi ke ataupun dekat tapak kaki. Ramai tahu yang ada eczema kat tapak kaki. Siapa yang ada eczema kat tapak kaki, share dekat ruangan komen.